Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua trader. So dalam video kali ini kita akan lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran untuk minggu ini dengan fokus kepada tiga instrumen utama iaitu Euro JPY, Gold dan juga WTI ataupun crude oil. Secara teknikal kalau kita tengok keadaan pasaran sekarang sebenarnya ramai pelabur masih berada dalam keadaan berhati-hati. Mereka masih menunggu beberapa data ekonomi penting daripada Amerika Syarikat di samping memantau perkembangan geopolitik yang masih belum reda sepenuhnya. Jadi bila keadaan dunia masih belum penuh dengan ketidaktentuan, setiap berita yang keluar boleh memberi kesan kepada arah pasaran. Jadi jom kita lihat satu persatu untuk tiga mata wang utama yang kita akan ulas pada hari ini. Okey, kita bermula dengan Euro JPY. So kalau korang perasan, pergerakan Euro JPY sekarang banyak dipengaruhi oleh keyakinan pelabur terhadap keadaan ekonomi dunia. Bila pelabur rasa ekonomi semakin stabil dan keadaan dunia semakin tenang, diorang biasanya lebih berani untuk ambil risiko. So dalam keadaan macam ni, yen Jepun selalunya akan menjadi sedikit lemah dan Euro JPY berpotensi untuk naik. Tapi kalau tiba-tiba keluar berita yang membuatkan pelabur risau, contohnya ketegangan geopolitik ataupun data ekonomi yang lebih lemah daripada jangkaan, ramai akan kembali membeli yen kerana ia dianggap lebih selamat. Sebab itu Euro JPY sekarang bergerak agak sensitif. Selain itu, pasaran juga masih memantau perkembangan ekonomi di Eropah. Kalau data ekonomi zon Euro bertambah baik, ia boleh memberi sedikit sokongan kepada Euro. So saya rasa trader Euro JPY kena sentiasa peka dengan berita semasa kerana pair ini boleh berubah arah dengan agak cepat. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta Euro JPY. Okey, di hadapan anda sekarang ni merupakan carta Euro JPY. So kita boleh perhatikan kelemahan JPY menyebabkan carta Euro JPY dominan masih lagi mengekalkan pergerakan bullish. So anda boleh perhatikan sepanjang beberapa minggu semenjak daripada Disember 2025, agak lama Disember 2025 sehingga sekarang pergerakan Euro JPY agak stagnan. Okey, kalau kita boleh tukarkan kepada line chart, anda boleh perhatikan dia masih lagi daripada sudut kasar kita boleh nampak movement masih lagi tak ada penentu sama ada dia nak buat bearish side ataupun dia nak buat bullish side. Okay. So dekat sini clear kita nampak Euro JPY masih lagi bergelut dengan mengukuhkan mata wangnya dan seperti yang kita maklum Euro JPY juga sekarang ni terkesan juga dengan sentimen politik domestik yang menyebabkan kelemahan mata wang itu sendiri. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada segi weekly, memang pergerakan weekly kita nampak belum ada lagi dominant movement sama ada pergerakan masih menghala ke bearish ataupun bullish. Kalau kita pergi kepada time frame H1, kalau kita pergi kepada time frame H1, time frame yang lebih kecil, so anda boleh nampak sebenarnya Euro JPY tak ada perubahan arah lagi. Saya tukarkan kepada line chart. Minggu lepas daripada 17 Jun ada satu pergerakan bearish. Kita boleh perhatikan sini. Satu pergerakan bearish yang akhirnya tidak bertahan lama setelah mencapai zone support yang terdekat. So kalau kita letakkan satu horizontal line dekat sini. Right, so kita nampak pergerakan bearish tu lebih kepada temporary. Dia masih lagi stuck kepada kawasan significant support dan juga resistance yang berada di sebelah kiri. Right, kita kembali kepada time frame H1. So kalau untuk short period, apa yang kita boleh perhatikan dekat sini telah pun berlakunya apa yang kita panggil sebagai breakout kepada trend bearish yang kita sebutkan semenjak 17 hari bulan tadi. So market telah pun membuat retracement dan sekarang market sedang menuju ke atas. So secara teknikal kita perlu perhatikan zone-zone support, zone-zone resistance yang terdekat antaranya di kawasan sekitar 185.328. Kita perhatikan zone ini terlebih dahulu, apakah reaksi price pada zone tersebut. Sekiranya berjaya ditembusi, kita akan perhatikan zone di kawasan yang lebih atas iaitu di sekitar 186.208. So nasihat saya untuk di bahagian Euro JPY seperti yang kita tengok pada time frame yang lebih besar tadi, Euro JPY masih lagi stuck, sama ada nak buat kenaikan ke atas ataupun membuat penurunan
So, secara teknikal, kita hanya boleh ambil kesempatan saja, okey. Senang cerita scalping lah. Kita more kepada scalping untuk mata wang Euro JPY sehingga ada satu dominant breakout dekat time frame yang lebih besar. So, itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada Euro JPY. Okay, next kita nak pergi kepada XAU USD. Emas masih menjadi antara aset yang paling mendapat perhatian pelabur kerana sebab bila keadaan dunia masih tidak menentu, ramai akan memilih emas sebagai tempat untuk melindungi nilai pelaburan mereka. Tapi pada masa yang sama, gold juga sedang berdepan satu cabaran, iaitu US dollar yang masih agak kuat. Biasanya bila dolar naik, harga emas akan menjadi lebih sukar untuk meneruskan kenaikan kerana emas menjadi lebih mahal untuk dibeli oleh pelabur luar mereka. Jadi sekarang kita boleh nampak dua faktor sedang bersaing. Yang pertama, ketidaktentuan dunia cuba menyokong harga emas. Yang kedua, dolar yang kukuh ataupun kuat pula cuba untuk menekan harga emas. Sebab itu saya jangkakan pergerakan gold minggu ini masih agak aktif, terutama apabila data ekonomi Amerika Syarikat diumumkan kemudian. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta XAU USD. Okey, di hadapan anda kini adalah carta untuk Euro JPY ataupun gold. So, semenjak daripada Januari 2026 sehingga hari ini kita dapat lihat pergerakan gold konsisten membuat penurunan mencari arah support yang lebih signifikan dan boleh kita katakan telah berlaku satu dominant break daripada kenaikan berterusan semenjak daripada tahun lepas. Akhirnya gold membuat penurunan yang dominan. So, secara taktikal, kita nampak gold masih lagi konsisten ke arah bearish. So, kita kena ingat tu benda. Gold masih lagi terikat dengan sentimen isu semasa, terutamanya isu peperangan geopolitikal yang berlaku di Timur Tengah. So, sebarang sentimen ataupun keputusan daripada kedua-dua negara ini akan banyak memberi impak kepada pergerakan gold. So, secara teknikal kita nampak dekat sini di bahagian time frame H4, apa yang kita boleh perhatikan, ada satu lagi fresh zone yang boleh diperhatikan dan kita jangkakan price akan menuju ke kawasan fresh zone ni. Okay, so dekat sini kita boleh lihat ada percubaan untuk masuk ke zone yang kita tandakan. Okay, tapi secara taktikal dia masih lagi belum menghabiskan liquidity yang ada dekat zone support yang kita tandakan ni. Jadi secara teknikal saya menjangkakan gold akan membuat penurunan untuk memenuhi zone support yang telah kita tandakan. So dekat sini di sekitar harga berapa ni? Di sekitar harga 389.39. So perhatikan dekat kawasan sini, sekiranya market berjaya memecahkan zone support yang kita tandakan, dan ini adalah time frame H4. Sekiranya berjaya dipecahkan, saya menjangkakan gold akan terus membuat penurunan sepanjang minggu ini sehinggalah reda isu-isu Timur Tengah yang kita sedang perhatikan di berita sekarang. Okay. So, secara rawak minggu ini, saya masih lagi bias kepada gold akan membuat pergerakan bearish menuju ke kawasan support di bawah. Jadi sama-sama perhatikan apakah isu fundamental yang bakal mendatang, dan juga perhatikan apakah yang telah dilakukan ataupun pattern-pattern yang berlaku di time frame yang lebih kecil. Okey, seterusnya kita masuk kepada crude oil ataupun WTI. Kalau ada satu pasaran yang saya rasa paling cepat berubah minggu ini, saya akan pilih minyak. Harga minyak sekarang banyak bergantung kepada dua perkara. Yang pertama ialah bekalan minyak global, yang kalau mana berita mengenai gangguan bekalan atau ketegangan di Timur Tengah, harga minyak biasanya akan cepat naik kerana pasaran bimbang bekalan akan berkurangan. Tetapi kalau berita menunjukkan ekonomi dunia semakin perlahan, pelabur akan mula menjangka penggunaan minyak juga akan berkurang. Ini menyebabkan harga minyak jatuh semula. Sebab itu trader minyak memang kena sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Kadang-kadang satu kenyataan saja sudah cukup untuk mengubah arah harga dalam tempoh yang singkat. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta WTI. Baiklah, sekali kita nak pergi kepada crude oil. Jom kita perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh minyak mentah. Okey, sepanjang minggu ini kenaikan dan penurunan harga minyak agak drastik disebabkan isu Selat Hormuz ditutup. So kalau kita boleh perhatikan semenjak daripada Mac 2026, harga minyak jatuh sehingga ke paras terendah iaitu 69.60 per barrel. Jadi
Sepanjang tempoh naik turun harga minyak pada beberapa minggu ini, kita boleh perhatikan minyak banyak dimonopoli ataupun diganggu oleh sentimen geopolitik ataupun fundamental, terutamanya apa yang berlaku di Timur Tengah lah. Baik. So dekat sini apa yang kita boleh perhatikan, harga minyak yang melonjak pada paras 1.1119 per barrel jatuh ke paras 70.42 dan kita sedia maklum bahawa keadaan di Timur Tengah agak sedikit mereda. Okey, perbincangan dan juga genjatan senjata sedang berjalan dan pembukaan Selat Hormuz telah pun dilakukan dalam masa beberapa minggu sebelum ini. So kita jangkakan harga minyak dijangka kekal stabil dalam beberapa minggu ini. Jadi kita menyangkakan harga minyak mungkin akan terus turun ke bawah mencari paras-paras yang lebih kritikal ataupun yang lebih signifikan. So daripada sudut technical analysis, apa yang kita boleh perhatikan, saya boleh nampak dekat sini ada satu zone ataupun secara teknikal dia adalah fresh zone seperti mana yang kita nampak dekat XAU USD tadi. So saya akan tunggu untuk price mencari paras ini dan membuat keputusan. Jadi saya akan tunggu price sampai ke zone yang telah saya tandakan dekat carta seperti mana yang anda lihat sekarang. So sekiranya ada rejection, sekiranya ada rejection bermaksud akan ada potensi gold akan membuat kenaikan dan mencari paras-paras yang secara taktikal yang kita boleh tandakan di time frame yang lebih kecil. So tapi secara teknikal apa yang saya boleh perhatikan, harga minyak sepanjang minggu ini akan banyak didominasi oleh isu-isu fundamental dan bukan kata kita tak boleh ambil technical analysis, tapi kita ingat technical analysis sekarang ni sekiranya diganggu oleh fundamental, kebiasaannya market akan bergerak based on sentiment fundamental. So berhati-hati kepada trader yang trade crude oil sebab dengan keadaan masih lagi risk on, tidak ada ketentuan di dalam pasaran, so kita harus berhati-hati, kurangkan risk dalam setiap trade kita dan pastikan setiap daripada trade anda ada calculation untuk anda, berapa loss maximum untuk anda hadapi dan berapa profit yang perlu anda ambil. Dan kalau anda trade crude oil, pastikan tidak mengambil journey yang terlalu panjang. Kita lebih baik kepada scalping mode untuk kita secure setiap profit dalam kita punya trade. Tak banyak yang kita boleh katakan tentang crude oil. Seperti yang saya katakan, selagi mana di Timur Tengah masih lagi berlangsung, selagi itu harga crude oil akan berada dalam keadaan risk on dan tidak stabil. So itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada carta crude oil pada minggu ini. Tamat sudah 3 pair kita pada hari ini. Kalau saya nak ringkaskan untuk minggu ini, Euro JPY banyak bergerak mengikut keyakinan pelabur terhadap keadaan ekonomi dan perkembangan dunia. Gold pula masih disokong oleh permintaan terhadap aset yang lebih selamat, tetapi kekuatan dolar menghadkan kenaikan gold pada minggu ini. Manakala WTI masih sangat bergantung kepada perkembangan geopolitik dan jangkaan permintaan minyak dunia. Jadi tema utama minggu ini sangat mudah. Market sentiasa bergerak berdasarkan berita dan sentimen semasa. Sebab itu jangan hanya tengok kepada chart, ambil juga tahu apa yang sedang berlaku di sebalik pergerakan pasaran. Itu saja analisa pasaran untuk minggu ini bagi Euro JPY, gold dan juga crude oil. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu anda memahami kenapa market bergerak seperti sekarang dan membantu anda membuat keputusan trading dengan lebih yakin. Kalau anda sukakan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Saya Ahmad Yasir. Jumpa lagi dalam analisa kita pada minggu hadapan. Selamat berdagang dan sentiasa jaga risk management. Assalamualaikum.